Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Masyarakat yang saya hormati, hari ini saya ingin menyampaikan satu pesanan yang sangat penting dalam kehidupan kita seharian, iaitu tentang bekerja dengan ikhlas. Dalam dunia hari ini, ramai orang bekerja kerana gaji, kerana pujian atau kerana penilaian manusia. Semua itu tidak salah. Namun, ada satu nilai yang menjadikan kerja kita lebih bermakna, keikhlasan. Bekerja dengan ikhlas bermakna kita melakukan tugas dengan penuh tanggungjawab. Walaupun tiada siapa yang melihat, kita memberi yang terbaik bukan kerana dipuji, tetapi kerana itu amanah yang dipertanggungjawabkan kepada kita. Orang yang bekerja dengan ikhlas mungkin tidak cepat dipandang, tidak selalu dihargai dan kadang-kadang terasa penat tanpa ucapan terima kasih. Namun percayalah, setiap keikhlasan pasti ada nilainya. Keikhlasan menjadikan kerja ringan walaupun penat. Keikhlasan menjadikan usaha kecil bernilai besar. Dan keikhlasan melahirkan ketenangan jiwa yang tidak boleh dibeli dengan wang. Jika hari ini kita rasa letih, ingat kembali niat kita, betulkan niat dan teruskan melangkah. Bekerjalah dengan tekun, bekerjalah dengan jujur dan bekerjalah dengan ikhlas, kerana kerja yang dilakukan dengan hati yang bersih akan membuka pintu rezeki dan keberkatan. Akhir kata, bekerja dengan ikhlas bukan untuk manusia, tetapi untuk kebaikan diri dan keredaan Tuhan. Teruskan berusaha kerana usaha yang ikhlas tidak pernah sia-sia. Jika pesanan ini bermanfaat, sila subscribe channel Pengetua AI, kongsikan kepada keluarga dan sahabat. Semoga menjadi peringatan dan kekuatan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Masyarakat yang saya hormati, hari ini saya ingin menyampaikan satu pesanan yang sangat penting untuk pembinaan diri dan masa depan kita semua. Dalam kehidupan seharian, kita sering bersungguh-sungguh menunaikan janji kepada orang lain. Takut mengecewakan manusia, takut dipandang tidak bertanggungjawab. Namun, tanpa sedar, kita sering mengabaikan janji kepada diri sendiri. Kita berjanji untuk berubah, berjanji untuk lebih disiplin, berjanji untuk menjaga kesihatan, berjanji untuk memperbaiki diri. Tetapi janji-janji inilah yang paling kerap kita mungkiri. Janji kepada diri sendiri bukan perkara kecil. Ia menentukan siapa diri kita di masa hadapan. Apabila kita gagal menepatinya, keyakinan diri semakin lemah dan semangat untuk terus berusaha perlahan-lahan hilang. Menepati janji kepada diri sendiri bermakna kita menghormati diri. Ia melatih kita untuk berdisiplin. Ia mengajar kita untuk konsisten walaupun tiada siapa yang memerhati. Mulakan dengan janji kecil, bangun awal seperti yang dirancang, siapkan kerja yang ditangguhkan, berusaha walaupun rasa malas datang. Setiap kali kita menepati janji kepada diri sendiri, kita sedang membina kekuatan dalaman dan kepercayaan terhadap diri kita sendiri. Ingatlah, orang yang berjaya bukan orang yang sempurna, tetapi orang yang setia dengan komitmen terhadap dirinya sendiri. Akhir kata, janji pada diri sendiri lebih penting daripada janji pada orang lain, kerana dari situlah lahir perubahan sebenar dalam hidup kita. Jika pesanan ini bermanfaat, sila subscribe channel Pengetua AI, kongsikan kepada keluarga dan sahabat. Semoga menjadi peringatan dan kekuatan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.